Halo bos, selamat petang, selamat petang. Saya Awam Pang. Hari ini kita kedai ada masuk yang kereta ni. Kereta ni MPV ya. Sebuah MPV, SUV lah pun tinggi juga. Okey, tahun 2018 Kia Sorento UM. Ini sisi 2.4 2.4. Boleh nampak depan punya sarung banyak cantik. Banyak cantik. Harga cuma jual 48,800. Tadi saya angkat kira kalau lumbeng 8 tahun bulanan full bulanan 700 lebih, bukan 800 lebih, 700 lebih ya. Okey, tayar Toyota tayar lah tahun 2023. Tak silap tahun 2023. AWD lah, all wheel drive lah, all wheel drive. Okey. Dalam macam ni. Memang banyak cantik. Lepas tu electronic seat memang ada. Okey, pedal shift tak ada sajalah. Power boot belakang ada. Okey, dengan dia sinilah ada lock. Kalau sudah sangkut dia ada lock lah. Lepas tu dalam semua leather lah, semua leather, tapi ini tak ada sunroof lah, tak ada sunroof. Tapi dia sebiji MPV punya kereta, sebiji MPV punya kereta. Lepas tu kalau duduk penuh orang, dia boleh ikat bracket. Boleh nampak sana ada lubang. Okey, biasa MPV memang macam ni. Sebab belakang dia duduk kalau penuh orang lah, kalau penuh orang barang nak letak mana? Dia memang buat ke atas lah. Okey, belakang macam ni. Tahun 2018 tahun 2018 Kia Sorento UM 2.4 punya. Harga jual 48,800 sahaja. Kalau loan boleh ikat bank 8 tahun, bulanan 700 lebih. Kalau 800 lebih ikat 7 tahun. 7 tahun. Tadi saya agak-agak kira lah. Kalau bos-bos dengan kawan-kawan saya peminat, boleh kontak kita lah. Kita sini ada dapat sebiji. Sebuah MPV all view lah, all view. Pun cantik juga. Kalau ada apa murah-murah kita, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.